Abang dapat tahu tu bila bang? Setahun lepas ke? 2 tahun lepas ke? Abang dapat tahu bila tangan abang ada macam kebal-kebal. Bila kebal-kebal tu abang rasa biasanya tak macam ni kan, kaki duduk lama, kaki kebal kan. Jadi itu lah, lebih kurang ikut by 4 dibuat by 2 dalam tahun lebih lah. Satu lagi nak beritahu yang abang dapat rasa, kenapa abang macam lemah, macam tak bertenaga sangat macam dulu. Dulu agresif. Tapi sekarang dah macam slow sikit lah. Sebelum abang tahu pasal Betarin, apa ikhtiar yang abang dah cuba? Biasalah, kita pun cari sokongan lah. Macam abang cari ubat-ubat tradisional, amalkan tu juga. Jadi banyaklah abang cuba. Banyak juga orang cakap modal abang dah keluar beli suplemen. Abang ada try diet ketat tak? Ke abang biar je? Ada masalah, tapi tak tentu arah juga. Ada kesan? Dia tak ada sangat lah. Dan satu lagi abang lupa nak beritahu. Sebenarnya walaupun abang ubah tradisional, buat doktor pun abang masih lagi makan sebelum ni. Tapi bila kita makan tu, bila kita penyakit kencemanan itu makin ada, makin naik. Jadi dos doktor tambah lagi. Itu dia punca dia tu. Itu yang abang try cari ya. yang Kita lain. sokongan lah untuk sokongan sampingan. Mana nak tahu kan, boleh baik. Alhamdulillah. Kalau abang boleh estimate lah anggaran lah, daripada abang kena kecemanan ni sampai sekarang, berapa banyak dah duit abang habis untuk nak cari penyelesaian untuk kecemanan ni? Kalau tanya duit banyak habis tu, tak boleh nak kira. 10 ada 10 ribu 10 ke lebih? ribu. Abang baru kena setahun lebih ya. Jadi tak sampai kot rasanya. Tapi cukup banyak jugalah. Boleh tahan lah. Orang selalu tanya, kenapa tak bergantung pada ubat hospital je? Apa pendapat abang? Ubat hospital abang amalkan juga. Cuma kita ni nak cari sokongan lah selain pada ubat hospital. Bukan apa, kadang-kadang tu kita nak tahu punca masalah apa kan. Jadi kita kena ada sokongan. Kalau tidak, kita mengharap satu benda pun tak boleh juga. Ikhtiar kan. Macam mana abang tahu pasal Betarin ni? Masuk Betarin ni. Ya. Yang ini. Sebenarnya kan produk ni, kalau mana-mana produk yang bagus, sebelum kita amalkan, nak cerita dengan apa semua para penonton dan juga pemirsa sedang melihat saya, kita kena study dulu, kena tengok feedback orang dulu. Tak boleh main terus beli, takut tak cantik, tak jadi. Betul tak? Betul jadi, bang. yang saya suka pasal Betarin ni, apa yang saya study, dia setanding mat. Dia setanding. Jadi saya suka benda tu. Bukan takat tu je kalau nak cerita. Banyak orang saya baca feedback dia kata yang mana yang dah amalkan ni, Betarin ni, dia orang dah stop. Tahu stop apa? Jadi itu yang bagus dia, bukan takat stop je. Lepas tu apa yang saya tengok lagi pada ni, makanan makan kita macam disekat, macam kita makan kita rasa macam kenyang. Betul tak Daniel? Betul tak? Betul kan? Sungguh kan? Abang tahu kan Betarin ni ada money back guaranteed. Satu lagi yang kita yakin sangat Betarin ni, sebab abang yakin sebab apa tau? COD, money back guarantee. Kalau kita pakai, kita gunakan Betarin ni, kita amalkan Betarin ni selama 60 hari. Bila 60 hari kalau tak ada apa-apa kesan, kita pulangkan balik duit. Itu kita nak dengar tu. Kadang-kadang orang takut. Ya, kalau tak, orang kata anda yang tengok saya, penonton yang pemirsa tengok saya, mesti akan tanya mana. Habis kalau tak jadi duit, ni saya jelaskan kat sini, COD dan juga money back dipulangkan balik. Macam ada lagi trust abang. Lagi kita yakin. Itu sebab keyakinan tu kena penting.